Okay geng, so untuk video kali ni aku nak bezakan manol yang ori dan manol yang fake. Okay, so sekarang ni aku nak tunjuk, okay, untuk minyak hitam manol, Racing Easter 7902, grade dia 10W60, okay, fully synthetic. Okay, kalau kau tengok dua-dua ni, kalau sekali imbas memang sama saja. Tapi beza dia, kalau yang ori dia ada stiker hologram macam ni lah. Kalau yang ni tak ada, kosong je. Dia punya packaging sama. Stiker depan sama, stiker belakang sama, color pun sama. Dengan dia punya, tengok, penutup pun sama juga. Ada kod. Dua-dua ada kod. Bawah ada tak? Bawah tak ada apa lah. Bawah tak ada apa lah. Tapi itulah, nak beli manol, nak pastikan yang fake atau ori, senang je manol ni. Dia dah letak stiker dah. Company dia, manufacturer dia dah letak stiker, so kita boleh scan. Sekejap aku autofocus sekejap. Aku setting fokus dulu. Okay, kita boleh scan. Lepas tu kita scan QR ni. QR ni lah menentukan sama ada manol ni fake ataupun ori. Kalau yang fake, tak ada stiker. Kalau yang fake, janganlah beli walaupun seller kata ori. Jangan beli sebab dia tak ada stiker. Tak ada stiker, jangan beli sebab harga dia beza guys. Ni aku terkena harga dia 1 lebih. Okay, yang fake. Yang ni original 200 lebih. Beza dekat stiker saja. Walaupun stiker luar ni dah sopak-sopak kan, nak koyak lekang. Sebab ni aku pakai kat kereta aku. So sebab tu dah lekang. Yang ni cantik ni aku tak pakai lagi. Ni aku nak tolak kat member aku. Okay, so ni aku tak pakai sebab yang fake bahaya untuk enjin korang. So pakailah yang original. Okay, kalau kau nak enjin kau tahan lama, tak nak keluar modal banyak, tak nak overhaul whatsoever, pakailah minyak hitam original, tak kisah jenama apa. Ni aku tunjuk ni sebab aku ada manol, aku pakai manol. Sebab tu aku tunjuk manol. Okay, gerak dulu guys.